Dah siap. Dah. Cantiknya. Cantik tak, Kak? Cantik. Okey, kembali lagi kita dalam episod 4 Deko RM1. Okey, kita dah buat 3 rumah sebelum ni. So kali ni nak cari rumah yang keempat. Kita nak buat lagi grand daripada design sebelum ni. So tengok keadaan macam pagi-pagi ni pagi ni tak ada orang. Tapi tak apa, kita cari sampai jumpa dia. Sampai jumpa, betul? Betul. Sampai kita jumpa rumah yang kita nak buat pagi cantik, pagi merelip kali ni. Korang yang tengok, kalau korang nak rumah korang macam mana yang kita orang buat di Deko RM1, komen kat bawah. Okey, sementara tu saya nak cari dulu. Let's go. Saya cari tak jumpa. Tiba-tiba ada kak bawa parking kereta dia kat tepi tu. Tu, tanya kak. Kak, Assalamualaikum kak. Kak, tuan tanya, akak busy ke sekarang? Baru balik. Bawa balik. Oh, kak, saya datang ada ajat. Sebab saya cek-cek orang saya tak jumpa. Tu akak bawa balik dia kan. Saya nak tanya, rumah akak ada deko-deko tak? Ada tak buat design ke apa-apa ke? Biasa-biasa je. Oh, biasa-biasa. Cat aja dah. Oh, cat gitu je. Okey kak, nak tak kalau saya bagi akak peluang dengan harga RM1, saya nak deko satu bahagian dinding rumah akak. Betul ke? Nak Betul. kena bayar pula. Tak ada. Kita dah buat 3 rumah dah kat sini. 3 rumah dah kita orang berjaya buat. Semua puas hati. Kalau akak setuju, kita boleh naik atas tengok rumah akak. Inilah. Boleh? Serius? Okey, dik jom. Kak nama kak? Betul, jangan kena bayar pula. Tak, betul. Nama Wahidah. Kak Wahidah. Okey, kita pergi lawat rumah Kak Wahidah. Kita tengok rumah dia. Lepas tu kita fikir mana kita nak buat. Okey, let's go. Okey. Mengas. Kita dah sampai rumah Kak tingkat 2. Patut umur ke? Okey, kita tengok. Assalamualaikum. Wah. Ini bukan plan. Ini kebetulan. Rumah akak pun hijau macam rumah episod 3. So kita dia geng kot saya rasa. Tak geng dia sokong negeri hijau kot. Ada masa tu minta anak cat kan? Kalau apa mah suka hati lah. Yang penting tukar kamu. Oh, betul sekali. Dapat hijau? Dia tadi dia lah. Oh, okey. Sekali anak yang kecil. Apa hijau? Abang cakap yang penting mama cakap tukar color. Mama cakap tukar colour. Okey, tak apa. Kita akan jadikan hijau dia ni lagi cantik. Okey. So, saya dah dapat gambaran. So, belah sini dah cantik dah. Belah sini cantik. So, kalau kita nak design pun tak banyak. So, saya cadangkan kita ambil wall belah sini. Ni besar ni. Macam boleh buat dekat sini ni. Jom. Kita proceed. Okey, Dik. Okey. Cantik. Okey, barang dah sampai. Nak barang ni barang. Okey, hari ni kita nak buat design lain pula lain sikit. Nak pakai bintang punya style lah. Diamond lah. Okey. So, let's watch the process. Okey, rumah Kak Wai dah siap. Kita dah buat satu out punya tempat untuk tetamu datang. Nampak? Blessing kaligrafi. Kita pakai ceiling modul bentuk diamond kita buat. Kita tak buat style biasa-biasa ni. Sebab apa? Sebab Zulma bukan biasa-biasa. Okey, Kak Wai dia pergi beli barang dapur kat bawah kejap. Sekejap lagi dia dah naik atas apa semua. Surprise. Macam biasa, kita suka surprise customer kita. Bila customer kita suka, kita lagi happy. Betul tak, Dik? Betul. Kita orang buat ni berpeluh-peluh. Tapi yang apa yang kita orang selalu fikir, janji customer happy. Walaupun dia bayar RM1, kita tak pernah buat kerja yang cikal-cikal. Kita buat betul-betul macam harga satu kerja RM2,000, RM3,000. Okey, kita tunggu Kak Wai sampai. Sikit lagi. Dah siap. Dah. Cantiknya. Cantik tak, Kak? Cantik. Puas hati tak? Sangka pula ni.
So apa perasaan akak? Dia tengok dinding akak macam ni dah. Ada niat tapi tak sampai. Rupanya hari ni sampai. Rezeki akak hari ni. Okey tak? Dari segi pemasangan, dari segi design dia. Jujur cakap, akak puas hati tak? Berhati. Puas hati. Banyak ke sikit? Lagi satu pula peri. Oh beli, betul. RM1 je. Siapa nak bagi kak betul? Yalah. Ha. Ya. Cuma pernah tengok rumah orang. Lepas tu ada pernah tengok lalu dekat TikTok kan. Ha. Tengok kat Taman Puteri. Oh. Cumanya tak tahu kat mana. Tak tahu kat mana. Oh, akak dah tahu dah. Dia ada lalu lah dekat TikTok tu. Oh, cuma tak tahu kat mana. Dia kat mana. Kakak dia cerita juga dengan anak kan. Kat mana mah tak tahu. Dia lalu sekali je. Tak tahu. Aduh. Sekali lalu. Apa kali ni kita tak lalu, kita datang masuk dulu. sekali. Masuk tu siap ke rumah kak. Okey kak. Dengan ni kita punya design dah siap apa semua. So kak tinggal nak bayar je lah. Mahal tau. Berapa harga dia kak? Kata peri. RM1. Okey. RM1 je. Oh dia kak. RM1. Okey kak. Saya Nopan ni, saya siapkan ni rumah kak. Okey. Ingat Deko, ingat Zolma. Baik kak.